Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, saya Anis. Saya akan memberikan penerangan berkenaan projek Career Explorer Unlock Your Future. Saya bersama 3 orang guru bimbingan dan kaunseling berusaha bagi mewujudkan projek ini sebaik mungkin. Program Career Explorer Unlock Your Future bertujuan membimbing pelajar tingkatan 5 di SMJK Kek Hua untuk membuat persediaan awal dalam merancang laluan pendidikan dan kerjaya selepas tamat persekolahan. Program ini merangkumi pelbagai aktiviti seperti Expo Pendidikan Kerjaya, Ceramah Kerjaya, Perkongsian Kerjaya Alumni, Lawatan Kerjaya, Inventori Kerjaya, Bengkel Kerjaya dan sesi kaunseling kerjaya. Kesemua aktiviti ini direka untuk memperkasakan pengetahuan pelajar tentang peluang pendidikan dan pekerjaan, meningkatkan kesedaran kendiri serta membantu mereka membuat pilihan kerjaya yang lebih tepat berdasarkan minat, potensi dan nilai diri. Terdapat 5 objektif program ini. Pertama, memberikan pendedahan kepada pelajar tentang pelbagai pilihan pendidikan dan kerjaya. Kedua, membantu pelajar mengenal pasti minat, kecenderungan dan nilai diri melalui inventori kerjaya. Ketiga, meningkatkan kesedaran pelajar tentang realiti dunia pekerjaan melalui ceramah, perkongsian alumni dan lawatan industri. Keempat, membimbing pelajar membangunkan kemahiran perancangan kerjaya melalui bengkel dan sesi kaunseling. Kelima, memupuk keyakinan diri dan motivasi pelajar untuk merancang masa depan dengan lebih jelas dan berfokus. Apakah permasalahan yang timbul sehingga kami terfikir untuk mewujudkan projek Career Explorer Unlock Your Future? Kami mendapati segelintir pelajar tingkatan 5 menghadapi kekeliruan dalam memilih laluan atau bidang kerjaya yang sesuai. Hal ini disebabkan kurang pendedahan terhadap peluang pendidikan dan kerjaya yang ada. Faktor seperti kurang maklumat, ketidakjelasan minat dan kurang bimbingan profesional mengakibatkan sebahagian besar pelajar membuat keputusan tanpa perancangan rapi. Seperti yang kita sedia maklum, majoriti pelajar di sekolah kami ialah berbangsa Cina. Tempat di IPTA agak terhad untuk pelajar berbangsa Cina. Oleh hal yang demikian, program di IPTS membuka peluang lebih luas kepada pelajar berbangsa Cina. Justeru, satu program berstruktur diperlukan untuk membimbing pelajar dalam membuat keputusan kerjaya yang lebih tepat dan berinformasi. Seterusnya, terdapat pelbagai cara atau kaedah yang dilakukan bagi mencapai matlamat yang telah dirancang. Antaranya, Expo Pendidikan Kerjaya, di mana beberapa institusi pengajian tinggi, agensi latihan dan majikan diundang untuk membuka bus pameran berkenaan bidang pengajian dan peluang kerjaya kepada para pelajar. Selain itu, kami juga mengadakan ceramah kerjaya dengan mengundang penceramah profesional dari pelbagai bidang berkongsi pengalaman dan laluan kerjaya masing-masing serta membuat aktiviti bersama para pelajar. Di samping itu, pada 19 Februari 2025 yang lalu, kami telah menjemput alumni SMJK Kek Hua seramai 3 orang untuk memberi perkongsian berkenaan pengalaman pendidikan dan pekerjaan mereka. Sesi kaunseling kerjaya individu bersama guru bimbingan dan kaunseling juga membantu para pelajar memahami dengan lebih mendalam dan mengetahui hala tuju kerjaya yang diinginkan. Tambahan lagi, kami sebagai guru bimbingan dan kaunseling juga memberi ujian minat kerjaya kepada para pelajar untuk mengenal pasti kecenderungan kerjaya masing-masing. Melalui ujian ini, para pelajar sedar akan potensi dan bakat yang ada pada diri mereka, memanfaatkan kebolehan dan minat dengan cara yang terbaik dan memudahkan pelajar menentukan hala tuju mengikut minat dan kebolehan. Kami juga mengadakan bengkel kerjaya yang menekankan minat pelajar di mana dalam bengkel ini terdapat aktiviti seperti penulisan resume, simulasi temuduga dan perancangan laluan kerjaya.
Wah, betul lah. Impak daripada program ini adalah yang pertama, peningkatan kesedaran pelajar tentang pilihan kerjaya yang bersesuaian dengan potensi diri. Yang kedua, peningkatan kadar pendaftaran pelajar ke institusi pendidikan tinggi atau latihan kemahiran selepas SPM. Yang ketiga, penurunan kadar pelajar yang membuat keputusan pendidikan atau kerjaya tanpa arah tuju jelas. Yang keempat, pemupukan nilai kendiri, keyakinan dan semangat untuk mengejar cita-cita dalam kalangan pelajar. Sebagai rumusan, program Career Explorer Unlock Your Future ini memainkan peranan penting dalam membentuk asas yang kukuh untuk perancangan kerjaya pelajar melalui pelbagai pendekatan seperti pameran, ceramah, perkongsian, lawatan, inventory, bengkel dan kaunseling. Pelajar dapat membina pengetahuan, kemahiran serta keyakinan untuk memilih laluan pendidikan dan kerjaya yang paling sesuai. Dengan pelaksanaan program ini, diharapkan pelajar lebih bersedia menghadapi dunia pendidikan tinggi dan pekerjaan dengan matlamat yang jelas dan berstrategi.